Simpanan bukan pilihan, tetapi satu keperluan. Hari ini, ramai orang rasa menyimpan itu satu yang optional. Alah, gaji aku besar, tak payahlah simpan. Gaji aku kecil, nantilah bila naik gaji baru aku simpan. Tetapi hakikatnya musibah tidak pernah tengok gaji kita berapa banyak. Bila kita mampu bekerja, semuanya nampak selesa. Tapi bila kita diuji, hilang kerja, anak sakit, kereta tiba-tiba rosak, kecemasan datang tiba-tiba, masa itulah kita benar-benar perlukan simpanan. Orang yang makan gaji sepatutnya kena ada 3 ataupun 6 bulan dana kecemasan. Orang yang berniaga pula sepatutnya ada simpanan 12 bulan kos sara hidup. Ini bukan untuk kaya, ini untuk bertahan ketika hidup kita menguji kita. Untuk tidur lena walaupun hari esok belum tentu lagi. Dan cara yang paling mudah untuk memulakan tabungan adalah dengan menyimpan emas. Sebab apa? Emas susah bocor, stabil dan juga akan mendisiplinkan kita. Bila ada emas, kita tidak mudah berbelanja ikut emosi. Di akhirnya, menyimpan bukan soal ada kelebihan. Menyimpan adalah soal buat perkara yang betul sebelum terlambat. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.